Tahu tak, untuk Kate Spade Phoebe Wallet ni almost every day actually start 50 units. Tak tipu, sebab kan terlampau ramai sangat orang beli. Oh my god, nak nangis tiba-tiba. Sebab kan, especially during yang macam double digit punya sale, kan voucher macam meledak sangat, and also time payday kan. So memang ramai sangat besties yang beli Phoebe Wallet ni. Mungkin sebab rupa dia sangat classy, lepas tu senang nak pakai dia. Ni pun Aisyah dah masukkan penuh cards ni, tak nampak kembung pun tau. So this is Phoebe Wallet in black. Material dia pakai green leather, tak senang cala. Lepas tu dia jadi lock macam ni tau. Ni logo Kate Spade. Belah belakang pun ada stamp logo. Lepas tu macam satu kat slot sini. Okay, buka dia macam ni tau, turn lock macam tu. Ni belah dalam dia Aisyah dah masukkan cards bagi full. Okay je, just nice. Ada zipper compartment, hidden compartment. Dia just tak ada ID window je. Lepas tu ada full bill cash compartment. Lepas tu boleh tutupkan, just nice macam tu je. Untuk harga, anda boleh tengok dekat shopping bag di bawah dapat harga berapa. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Yang penting kena beli dengan GS Love Shop untuk semua barang original. Aisyah tak ingat dah Aisyah punya script apa, tapi kalau beli dengan GS Love Shop semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below, dan jangan lupa tekan button follow.